BN menang 40 kerusi daripada 56 kerusi di Johor pada 2022. Hebat, hebat, hebat. Tapi adakah boleh kekalkan kehebatan ini di bawah Menteri Besar Johor On Hafiz Ghazi selepas 4 tahun? Ini persoalan serius. Adakah UMNO masih laku di Johor? Johor, sejarahnya memang jadi kubu kuat untuk UMNO. Tapi di sisi lain, generasi pengundi baru terutamanya yang bawah umur 30 tahun nampaknya tidak begitu teruja dengan kepimpinan dan warisan BN. Malah menyampah dan meluat. Mengikut ISIS, daripada 759,000 pengundi bawah 30 tahun di Johor, hanya sekitar 103,000 orang je yang keluar mengundi pada PRN Johor 2022. Kira-kira 13% sahaja. Selebihnya, 87% tidak keluar mengundi. Selain daripada itu, ironi paling kelakar, UMNO duduk dalam kerajaan Madani. Tapi dalam masa yang sama, Pakatan Harapan dijadikan punching bag. Strateginya jelaslah, bersama sebab terpaksa, bukan sebab cinta. Selain itu, UMNO tetap konsisten anti-DAP. Masalah dan kebencian yang tidak berkesudahan. Tapi jangan kita lupa pula dengan 47 kes DNAA Presiden UMNO Zaid Hamidi. Umpamanya, kalau sokong UMNO, sama macam sokong Zaid Hamidi. Dan ini dilema besar terutamanya buat anak muda. Seolah-olah kalau undi UMNO, kita restu apa yang berlaku. Seorang muda nak mengundi macam was-was. Lepas tu pula, takkan bangsa Johor nak undi untuk PN PAS? Tentunya mereka bukan jago selatan. Perikatan Nasional diakui kuat di utara dan pantai timur. Di selatan, agak susah. Mesej mereka tak lekat, tak hook. PAS pula dilihat terlalu konservatif untuk Johor. Muda, parti Syed Saddiq dan Amira Aisyah. Parti kaca daun je ni. Tak ada jentera, tak ada akar, pucuk pimpinan pun tenggelam timbul. So, susah. Muda mungkin kacau keputusan di 1-2 kerusi, tapi belum cukup berat untuk ubah kerajaan. Tapi tak dinafikan, ada juga yang melihat Johor sebagai negeri UMNO. So BN memang yakin teruklah mereka boleh menang secara solo, terutamanya dalam kalangan pengundi Melayu Johor. Selain itu, BN Negeri Sembilan pun nak mengikuti jejak langkah Johor. So pada akulah, Johor, Negeri Sembilan dan Melaka, jawapan laku tak laku di selatan bukan lagi boleh bergantung pada sejarah atau nostalgia zaman kubu kuat. Pengundi sekarang terutamanya yang muda bukan hamak sangat dengan benda ni semua. Orang muda tak nak drama je dan kejelasan arah. Orang kata hala tuju lah. Tapi kalau bagi duit untuk turun mengundi, okey lah kot